Apa yang berlaku pada hari ini amat penting saya nak buat atas apa yang berlaku ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini, atas apa yang berlaku kepada negarawan negara Tun Dr. Mahathir. Saya Umi Hafildah Ali yang pernah menjadi saksi utama kepada kerajaan dalam kes Anwar Ibrahim mengisytiharkan saya keluar dari UMNO. Saya keluar dari UMNO hari ini. Saya malu. Saya malu menjadi ahli UMNO. Saya tidak ada jawatan. Tapi saya bangga menjadi rakyat yang berani menegakkan kebenaran. Dan saya nak minta rakyat lain juga bangun. Dan saya keluar. Saya malu mengaku saya ahli UMNO kerana apabila kebenaran itu ditentang dengan cara yang kotor macam ni, saya malu menjadi ahli UMNO. That's it. So officially resigning from UMNO today? Yes. Saya akan submit. Saya keluar dari UMNO. Saya announce dulu, tapi hitam putih saya akan, selagi penghormatan tidak ada pada Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Dan dia minta satu ketulusan berlaku, tetapi dalam masa tak sampai 24 jam dia dipecat. Inikah yang dikatakan kepimpinan rakyat didahulukan? Sebab bagi saya Tan Sri mewakili berjuta-juta rakyat. Kalau kita tengok dalam Facebook Najib hari ini pun, daripada 5,000 berapa ribu, 90% orang maki Hamon. Itu naluri rakyat. Kalau you sebagai pemimpin, dua perkara. You tak sensitif atas apa yang berlaku, dan you tak mendengar suara rakyat, you akan hancur. Bagi saya pemecatan Tan Sri Muhyiddin hari ini adalah tanda-tanda akan jatuhnya kepimpinan yang ada pada hari ini. Pemecatan Tan Sri Muhyiddin hari ini menunjukkan, maaf cakap, ini insting saya. Could be wrong, could be right, tetapi insting saya akan berkuburnya UMNO after 69 years. Kalau orang nombor 2 bercakap tak diterima, apa lagi kita rakyat? So di mana letaknya,